Untuk orang Kuching yang ada kedai buat bisnes, tak kira lah apa-apa servis pun, boleh tengok video ni sampai habis. Okay? Oh, panas. Panas. Hari dah lama tau ada dekat Kuching ni. Tadi batu daripada atas jatuh. Risau pula tempat ni. Yang lupa terus. Hilang ingatan terus. Banyak ada kedai-kedai makan yang Ari masuk makan. Dan kadang-kadang bertambah. Kadang-kadang beli tu tak cukup. Sedap. Kawasan pun selesa. Makanan pun banyak. Tapi tak ramai orang tahu tempat dia dekat mana, apa servis yang dia buat kan. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi kedai tu, kadang-kadang banner pun tak ada. Dan masuk-masuk tengah-tengah jual makanan. And then makan-makan sedap. Follower Ari yang ada 50k ni, kebanyakan lah, semuanya orang Sarawak. Jadi untuk kali ni, apa yang Ari nak buat? Ari nak buat kempen satu hari satu kedai. Maksudnya kita review kedai-kedai yang tepi jalan. Jadi kita bantu peniaga-peniaga di Sarawak ni, terutama orang Melayu, bangkit maju dalam perniagaan. Kalau dekat Semenanjung, Ari review selalunya harga sekitar 400 hingga ke 800. Ada yang capai sehingga RM2,000. Untuk review homestay, review hotel, tempat percutian, kedai gunting rambut, macam-macam servis lagi. Tapi sebenarnya apa yang dekat sini Ari boleh support, Ari akan review dengan harga Ari buka RM30 untuk 20 perniaga yang terawal. Sekarang ni zaman digital, semua orang akan pergi dekat Softmat. Jadi orang akan nampak Ari review kedai-kedai makan yang tak ada lagi orang review, dan orang tahu kedai tu dekat mana, makanan dia okey ke tak okey. Dan Ari akan review secara jujur. Dan bukan ikut tekat Ari je, ikut tekat orang Sarawak dan ikut tekat orang Semenanjung. Sedap tak sedap ni benda ni comments. Okay? Kalau nak kata kita sedap, banyak lagi tempat yang sedap. Kalau kata kita tak sedap, banyak lagi tempat yang tak sedap. Tapi kenapa tempat-tempat yang tak sedap masih lagi orang datang dan orang pergi makan, dan ramai sampai beratur. Bukti dia, Ari pergi tempat-tempat yang viral, pergi makan, tak apa sedap pun. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya, diorang menunjukkan kedai diorang agar orang nampak kedai kita dan orang akan pergi. Sebab manusia dia nak datang bila dia tahu, oh aku tahu dekat sini ada makan, dia akan datang. Betul-betul panas. Jadi kuranglah untuk orang pergi kat kedai makan tu, orang tengok orang akan terus berhenti. Otak perlukan bukti. Tu mana-mana peniaga yang betul-betul berminat dengan harga RM30 saja untuk 20 orang yang terawal, tolong cepat-cepat daftar. Dekat atas tu kita akan tulis kempen satu hari satu kedai. So pergi daftar sekarang. Sunday.